Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, tadi kita dah selesaikan step yang pertama, iaitu kita buat folder baru dalam kita punya drive. Kemudian step yang kedua, kita nak make a copy kita punya RPA. Jadi klik pada link yang akan saya kongsikan nanti dalam grup Telegram. Okey, kita klik. Baik, pastikan email yang bila dia klik nanti dia masuk, gunakan email yang sama kita buat folder tadi. Okay, tadi saya gunakan email yang ini, jadi sekarang ni pun email yang sama bila kita nak make a copy. Pastikan itu dulu. Sebab kalau nanti email lain nanti dia tak akan pergi ke folder yang kita nak cari nanti. Baik, sekarang ni hanya view only. Sekarang kita nak make a copy. Kita klik make a copy. Kemudian kita tukar kepada, contoh saya buat M30, nama saya lah. Okay, alright. Sekarang kita klik pada folder. Kita nak cari balik folder yang kita buat tadi. Klik. Okay, kita dah ada ERP SKP. Kita masuk. Kemudian kita nak masuk ke 2025. Okay, pastikan folder yang betul. Baru kita klik make a copy. Okay, kita tunggu dia proses dan sebagainya. Okay, sementara kita tunggu dia, yang ini kita boleh tutup. Okay, kita pastikan yang betul lah. Okay, M30 kita dah buat tadi. Ini kalau naik macam ni, allow access lah. Okay, baik, pastikan ini pun kita tulis nama, kita ubah. Okay, tukar balik nama. Okay, minggu, pastikan minggu 6 Mei 10 ni minggu yang ke-30. Kemudian kita isilah kita punya jadual mengikut jadual yang terkini. Okay, saya difahamkan kita dapat jadual baru. Jadi mudahlah kita nak buat ni. Okay, kita isilah kelas apa, masa, hingga pukul berapa, subjek dan tahun. Okay, isi daripada hari Isnin sampai ke hari Jumaat.